Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bertemu kita dalam satu lagi edisi rancangan Selamat Pagi Satu Malaysia untuk anda di mana saja anda berada. Dan hari ini untuk edisi hari Jumaat kan, biasalah pagi-pagi ni sesuai rasanya kalau kita belik-belik akhbar tempatan kita kan, yang pastinya dengan pelbagai pengisian yang menarik. Tapi sebelum saya menyentuh beberapa tajuk ataupun topik yang dilaporkan menerusi akhbar hari ini, elok rasanya kalau kita imbas sedikit tentang apa yang berlaku dalam minggu yang lalu, iaitu sejak akhir-akhir ini banyak sangat pelakuan yang tak tercapai di akal kita. Orang kata yang tak pernah kita terfikir pun akibat daripada perasaan cemburu. Contohnya pada hari Sabtu yang lalu di Kedah, di mana seorang wanita sanggup mencederakan madu serta anak tiri dengan parang panjang. Kemudian itu pada hari Ahadnya pula, ibu tiri mendera kanak-kanak berusia 3 tahun hingga mati di Johor Bahru. Dan pada hari Rabu di Kelantan, seorang pelajar sekolah berasrama penuh di Pasir Putih telah pun dicederakan akibat dibuli. Itulah dia pelbagai kisah, pelbagai rencah dalam kehidupan kita. Dan apa yang menariknya juga hari ini, di harian Metro kalau anda dapat saksikan, bayi buta ditinju ibu. Sungguh menyedihkan. Seorang bayi lelaki berusia setahun lebam di seluruh muka dan berkemungkinan buta mata kanannya akibat ditumbuk ibu kandungnya. Kanak-kanak malang itu turut cedera di kepala serta patah tulang mata sebelah kanan akibat penderaan itu sampai hati. Panjang cerita Ji pagi-pagi. Sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut dengan pelbagai lagi topik-topik kita, selepas ni kita ada tentang jenayah jalanan dan sebagainya. Kita nak kongsikan untuk anda semua istimewa ni edisi Jumaat. Ya, sememangnya. Dan seperti mana yang kita tahu kan, jenayah jalanan di Malaysia ni memang merupakan satu masalah, Ji. Ya. Dalam tahun sebelum ni, setiap kali kita balik kampung dan sebagainya, semestinya akan saja ada kemalangan yang disebabkan oleh jenayah jalanan. Tapi apa sebenarnya jenayah jalanan ni? Berita baik untuk anda. Penurunan direkodkan oleh polis di Raja Malaysia kepada 37% sahaja jenayah jalanan yang berlaku di Malaysia. Tetapi mungkin ada yang menarik lepas lega, mungkin yang masih tidak tahu apakah itu jenayah jalanan sebenarnya. Sebelum kita berbicara tentang jenayah jalanan, kita saksikan dulu tips keselamatan Jalan Raya. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Samsudin bin Muhammad Fauzi, sekali lagi bersama dengan tuan-tuan dan perempuan dalam rancangan khas ini. Saya percaya ramai yang menantikan rancangan ini. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tengok pada minggu yang lepas, kita bercerita tentang penjagaan brek. Tetapi minggu ini kita ada satu lagi topik yang sangat istimewa, iaitu kenapa pentingnya memakai tali pinggang keledar depan dan belakang. Lazimnya tuan-tuan perempuan, kebanyakan pengguna tuan-tuan dan perempuan akan menggunakan tali pinggang keledar ini apabila nampak pihak penguatkuasa. Tuan-tuan dan perempuan, tali pinggang ini bukan direka untuk penguatkuasa, tetapi direka kepada semua pengguna kenderaan. Tuan-tuan dan perempuan, inilah tali pinggang yang saya maksudkan, tuan-tuan dan perempuan. Tahukah tuan-tuan dan perempuan, tali pinggang ini bakal menyelamatkan kita apabila kita melanggar sesuatu objek yang berhenti di hadapan kita. Bayangkan, jika tuan-tuan melanggar sesuatu objek di hadapan dan kenderaan ini dipandu dengan 80 km sejam, dan semasa pelanggaran tersebut, badan kita ini atau kepala saya ini akan menghentam steering ini dengan kelajuan 80 km sejam juga. Kenapa tuan-tuan? Ini dipanggil sebagai inersia. Apa itu inersia? Inersia adalah satu daya di mana apabila saya memandu kenderaan ini dengan 80 km sejam, seluruh organ dalam badan saya ini juga sama bergerak dalam kelajuan 80 km sejam. Jika kenderaan tersebut dipasang dengan airbag ataupun beg udara, semasa pelanggaran berlaku, kita akan menghentam steering kenderaan dahulu, kemudian baru airbag tersebut akan keluar dan menghentam kita semula. So bila keadaan ini berlaku, kita akan melanggar dengan bahagian seat belakang, bahagian atas seat belakang. Ini boleh mengakibatkan tengkuk kita mengalami kecederaan yang teruk. Tuan-tuan dan puan, tadi kita bercerita tentang seat belt hadapan. Sekarang ni saya ingin bercerita tentang seat belt belakang. Okey, pilihkan dia. Tidak mudah bukan? Hanya 10 saat, tidak sampai 10 saat. Tuan-tuan dan puan, tahukah apa akibatnya
jika kita tidak memakai tali pinggang belakang dan apabila berlaku kemalangan, kita bakal membunuh penumpang di hadapan. Kenapa? Kerana penumpang di hadapan memakai tali pinggang keledar. Dan apabila berlaku kemalangan, kita akan menghentam kerusi di hadapan ni dengan bebanan yang berganda. Bebanan berganda bermaksud berat badan anda akan berganda-ganda. So bila kita menghentam, so penumpang di hadapan ni akan cedera parah ataupun meninggal serta-merta disebabkan terjerut dengan seatbelt di hadapan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah sampai kepada penghujung rancangan. Seperti minggu-minggu yang lepas, pada minggu ini juga kita ada kuis keselamatan jalan raya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, soalan saya yang pertama. Kenapa pentingnya memakai tali pinggang keledar? Yang kedua, bagaimana tali pinggang keledar dapat menyelamatkan kita ataupun mengurangkan risiko kecederaan apabila berlaku kemalangan? Soalan yang ketiga. Apakah tanggungjawab pemandu terhadap penumpang-penumpang yang dibawanya? Selamat mencuba tuan-tuan dan puan-puan. Telefonlah nombor telefon yang tertera pada kaca televisyen tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Okey, hadiah kita ditaja oleh AFI Brake, iaitu sepasang pelapik brek. Hadiah kita yang kedua adalah topi keledar dan juga baju pemantul cahaya yang disumbangkan oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Selamat mencuba. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Selamat pagi Satu Malaysia, dan terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam siaran edisi Jumaat. Kita sudah pun ada pemanggil talian yang menunggu untuk menjawab soalan-soalan kuis kami, dan kita ada 3 soalan seperti biasa. Jadi kumpulan Juna Sukmo, ayo kita lihat siapa pemanggil pertama. Hello, selamat pagi. Siapa di talian? Halo, selamat pagi Malaysia. Ya, selamat pagi pada anda juga. Yes. Nama saya Guna. Guna. Okey, apa khabar Guna? Baik. Okey, silakan Guna cuba menjawab 3 soalan. Soalan satu, jawapan nombor 1. Supaya kepala kita tidak terhantuk kepada steering kereta. Sekali lagi, kenapa pentingnya memakai tali pinggang keledar? Jawapannya ialah? Supaya kepala kita, nombor 2, supaya badan kita tidak bergerak ke hadapan dan menghantuk steering. Okey, soalan kedua tadi ialah bagaimana tali pinggang keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan. Baik, telah dijawab. Soalan yang ketiga, apakah tanggungjawab pemandu terhadap penumpang yang dibawanya? Supaya memastikan penumpang baik depan dan belakang memakai tali pinggang. Okey, itu dia jawapannya tepat. Okey, tahniah Encik Guna. Sila tunggu di talian. Jangan letak telefon terlebih dahulu. Kita akan dapatkan semua butir-butiran Encik Guna untuk kami sampaikan hadiah yang merupa pelapik brek tadi. Jadi jangan letak telefon terlebih dahulu. Dan terima kasih juga kepada pemanggil-pemanggil lain yang ada di antara anda yang telah jawab dengan tepat. Setiap minggu kami akan bawakan hadiah kepada anda yang mengikuti tips keselamatan jalan raya bersama dengan Encik Samsudin. Apapun selepas ni, kita akan ikuti satu lagi file syariah yang memang saya rasa ni cukup istimewa sekali. Satu isu yang agak hangat. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Dan terima kasih kerana memberikan perhatian bersama kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jadilah Izan Cemerlang, Arjuna Sukma, penutup untuk SPM. Selamat pagi Satu Malaysia, edisi Jumaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hei tak lekeh, dik panas, tidak lapuk, dik hujan. Tak lekeh, dik panas, tak lapuk, dik hujan. Oh, informasi ye kemah untuk semua pilihan. Informasi ye kemah untuk semua pilihan. Menjana informasi untuk satu Malaysia. Informasi untuk satu Malaysia. Oh, semua bangsa, semua sekali, Melayu, Cina dan India. Sejak berkurung lama, semua bangsa mewarisi. Agenda nasional sama-sama reality. Agenda nasional sama-sama warisi. Ai tak ada hak lain hanya di TV1. Hanya di TV1. Ai ramai-ramai boleh mikir ke mana ala tuju. Ramai-ramai boleh mikir ke mana ala tuju. Nak maju ke depan boleh tengok TV1. Boleh tengok TV1.
Malaysia